wabarakatuh. Salam sejahtera, salam madani. Menjunjung kasih tuanku, dengan penuh rasa hormat dan kesyukuran, Pulai ingin menjunjung kasih dan merakam setinggi-tinggi perhargaan kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Tuan Agong atas limpah perkenan baginda merasmikan pembukaan penggal kelima Majlis Parlimen Malaysia ke-15. Tuanku telah menyentuh isu-isu utama negara, khususnya isu rasuah. Pulai juga ingin menyentuh isu ini. Sejak awal pentadbiran PMX telah berulang kali menegaskan bahawa rasuah adalah musuh utama negara, musuh yang merosakkan institusi, menindas rakyat dan menghapuskan kepercayaan awam. Apa yang membezakan pentadbiran ini bukan sekadar retorik, tetapi keberanian politik untuk bertindak, iaitu political will. Tindakan penguasaan sehingga pemimpin tinggi tentera turut disiasat dan ditangkap membuktikan bahawa tiada siapa kebal daripada undang-undang. Ia merupakan mesej yang amat jelas. Pangkat, uniform, jawatan dan pengaruh tidak lagi menjadi perisai kepada keadilan. Langkah tegas ini telah menghasilkan kesan pencegahan yang nyata. Ia menimbulkan ketakutan yang sihat, bukan takut kepada kerajaan tetapi ketakutan untuk melakukan rasuah. Apabila pihak-pihak berkepentingan menyedari bahawa penguasaan adalah bebas dan profesional, siasatan tidak disekat oleh kuasa politik dan tindakan undang-undang dilaksanakan tanpa kompromi, maka niat untuk menyalahgunakan kuasa akan berkurang. Inilah asas kepada budaya integriti yang sebenar, bukan sekadar slogan. Yang kedua pula ingin menyentuh berkenaan dengan kemiskinan bandar. Miskin bandar merujuk kepada keadaan individu dan isi rumah yang tinggal di kawasan bandar tetapi hidup dalam kekurangan, iaitu pendapatan tidak mencukupi untuk menampung kos sara hidup bandar seperti perumahan, makanan, pengangkutan, pendidikan dan kesihatan. Maklumat tahun 2024, kadar kemiskinan bandar 3.7%, kemiskinan luar bandar 9.9%, kemiskinan keseluruhan 5.1%. Walau bagaimanapun, kesan kemiskinan bandar ini lebih serius berbanding dengan luar bandar. Ekonomi tidak menentu di masa depan boleh meningkatkan kadar kemiskinan bandar. Dan kesannya adalah masalah kesihatan, pemakanan tidak seimbang, tekanan mental, penyakit kronik dan kesedaran kesihatan yang rendah. Dari segi pendidikan boleh terjejas, anak-anak ponteng sekolah, keciciran dalam pelajaran, pengangguran dan pekerjaan yang tidak stabil, kerja bergaji rendah, tidak menjamin masa depan, keluarga tidak ada duit simpanan untuk urusan kecemasan seperti kerosakan kenderaan, kos anak sakit dan sebagainya. 61% speaker, rakyat Malaysia tidak mampu untuk mengumpul wang simpanan ini, untuk mengumpul RM1,000 untuk tujuan-tujuan kecemasan. Kesan juga memberi kesan sosial yang meningkat, jenayah, judi, dadah, web, vandalisme, gangster dan sebagainya boleh berlaku di kawasan ini. Tekanan ekonomi dan konflik keluarga, stres dalam keluarga membawa kepada pergaduhan rumah tangga dan penderaan. Pihak kerajaan telah beri banyak bantuan kewangan kepada kumpulan miskin bandar ini melalui ESTR, SARA, bantuan JKM, zakat, Baitumal dan lain-lain lagi. Walau bagaimanapun, masalah utama mereka belum juga selesai. Bantuan kewangan bukan satu-satunya penyelesaian masalah mereka. Pulai merasakan kumpulan ini memerlukan bantuan sokongan pembangunan minda dan juga jiwa. Minda mereka perlu dibangunkan, jiwa mereka perlu diperkasakan. Pulai mencadangkan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat merangka agenda khusus kepada kumpulan miskin bandar ini. Keluarga yang produktif perlu terlibat dalam agenda ini. Mereka perlu diberi insentif galakan untuk membangunkan keluarga mereka. Mereka perlu diberi latihan untuk keluar daripada kemiskinan bandar. Latihan pengurusan keluarga, kewangan keluarga, kepentingan pendidikan anak-anak, kesedaran kesihatan dan kemasyarakatan perlu dilaksanakan. Minda mereka perlu diisi dengan ilmu, jiwa mereka perlu diperkasa dengan didikan agama dan semangat cinta kepada negara. Kehidupan yang sihat. Kajian tahun 2023, 95.1% dewasa tidak mengambil buah dan sayuran yang mencukupi setiap hari. Kajian 2022, 21.2% kanak-kanak bawah umur 5 tahun bantut. Kajian 2017, bagi kanak-kanak 10 hingga 17 tahun, 92% tidak cukup makan sayur sehari. 67% tak cukup makan buah sehari.
70% tak makan sarapan pagi. Maka Pulai mencadangkan untuk generasi akan datang, untuk kesedaran kepada kepentingan kesihatan ini, untuk pembangunan mental dan fizikal anak-anak ini, maka dicadangkan Kementerian Pendidikan memberi peruntukan makanan percuma kepada anak-anak sekolah rendah ini untuk kesejahteraan generasi akan datang. Bagi mengelakkan ponteng sekolah akibat anak-anak takut kerana tidak siap homework, maka Pulai mencadangkan KPKT menyediakan mini perpustakaan di setiap rumah bangsa dan juga PPR khususnya untuk menjadikan tempat anak-anak belajar di tempat selesa menggantikan rumah mereka yang sempit dan tidak sesuai untuk pembelajaran. Pulai juga mencadangkan Kementerian Keuangan menetapkan 30% daripada SARA untuk membeli makanan yang sihat dan tidak membenarkan membeli makanan yang tidak sihat seperti mi segera dan minuman yang lebih gula dan lebih garam. Setengah dewasa rakyat Malaysia berlebihan berat badan iaitu obes. 1/6 dewasa mengidap kencing manis. Harga gula antara yang terendah di Asia Tenggara. Kos rawatan kencing manis 4.38 bilion setahun. Subsidi gula adalah 500 juta setahun. Maka Pulai merasakan sudah sampai masanya kerajaan menghapuskan subsidi gula biar manis pada senyuman speaker, bukan manis dalam minuman. Kesan kepada RTS, ni Tebrau pun ada sebut baru ni, Pulai ingin memulakan dengan menyatakan sokongan penuh terhadap usaha dan komitmen Kerajaan Persekutuan dan negeri dalam melaksanakan projek-projek infrastruktur strategik khususnya RTS yang bakal menjadi pembangkit pertumbuhan ekonomi Johor Bahru, mengukuhkan ekonomi hubungan Malaysia dan Singapura. Seiringan dengan kejayaan pembangunan ini, kita perlu bersikap realistik, bersedia menghadapi cabaran baru, terutamanya berkaitan kesesakan lalu lintas yang mungkin akan berlaku, khususnya di kawasan Johor Bahru dan Parlimen Pulai. Maka dijadangkan bahawa perlu ada sistem pengangkutan awam yang meyakinkan rakyat, kerana sekarang ini warga di Johor Bahru tidak yakin dengan bas awam ini dan juga tidak menjadi budaya kepada mereka. Pulai mencadangkan penggunaan AI untuk memperkasakan sistem pengangkutan awam bersepadu dengan bas perantara berfrekuensi tinggi, tepat waktu dan cepat, menghubungkan kawasan perumahan, kawasan pendidikan, kawasan industri dan juga stesen RTS seperti bandar London contohnya. Bas banyak tapi kenderaan persendirian yang kurang. Itulah keyakinan mereka. Kedua, membangunkan kemudahan 3 checkpoint dan park and ride berskala besar di sekitar Johor Bahru. Ketiganya, mempercepatkan pelaksanaan sistem pengurusan trafik menggunakan teknologi AI. Keempatnya, memperkenalkan komuter menggunakan track ETS yang sedia ada. Dan kelimanya adalah membina ART. Pulai ingin menyentuh isu kenaikan harga rumah di Johor Bahru setelah siapnya RTS ini. Untuk pengetahuan speaker, dalam kawasan Parlimen Pulai ada 13 projek perumahan rakyat yang bernilai lebih daripada 500,000 seunit. Jadi soalnya adalah rumah mampu milik rakyat ni di mana? Maka itu satu polisi perlu dirangka oleh KPKT. Kita tidak mahu pembangunan datang di tempat kita dengan dana rakyat, tetapi rakyat yang berpendapatan sederhana dan rendah ini putih mata melihat mereka dikeluarkan daripada Johor Bahru kerana ketidakmampuan. Seterusnya, Pulai ingin juga menyentuh masalah tempatan di Pulai ini. Di Pulai ini banyak rumah pangsa kos sederhana di mana mereka membelinya pada kadar RM80,000 hingga RM150,000. Penduduknya mereka adalah berpendapatan sederhana dan rendah. Banyak kawasan rumah pangsa ini tidak mampu membayar yuran penyeraan. Sinking fund mereka pun kosong. Tetapi malangnya, mereka ini apabila minta bantuan kepada Parlimen, ia tidak diluluskan sebab dalam garis panduan PMR, Projek Mesra Rakyat tahun 2026 dan 2025 sebelum ini, bahawa rumah sederhana ini, rumah kos sederhana ini tidak dapat peruntukan, tidak dibenarkan untuk projek PMR itu diberikan kepada mereka. Maka Pulai mencadangkan untuk kesejahteraan rakyat di seluruh negara,
memohon ICU, Jabatan Perdana Menteri agar meminda garis panduan PMR 2026 untuk membenarkan perumahan kos sederhana dilaksanakan projek PMR. Pula juga ingin memberi penghargaan kepada KKR, Kementerian Kerjaya, khususnya menterinya Datuk Seri Alexander Nathalinggi yang telah meluluskan 3 projek berkeperluan rakyat dalam Parlimen Pulai dalam tempoh 3 bulan sahaja. Projek itu telah diluluskan. Pertamanya, projek 800,000 untuk memperbaiki flyover highway Jalan Sultan Ismail. Keduanya 174 juta pelebaran highway Pasir Gudang. Ketiganya 8.4 juta memperbaiki interchange Perling. Tetapi Speaker, perjuangan ini belum selesai lagi. Kerana warga Pulai memerlukan 2 lagi projek Speaker untuk kemudahan mereka. Pertamanya penyediaan jalan susul keluar ke Iskandar Puteri. Keduanya adalah menaik taraf Jalan Kempas Baru yang akan dijelaskan dalam Kamar Khas pada 4 Februari ini. Terima kasih. Akhirnya dengan ini Pulai menyokong titah Tuanku Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Terima kasih. Baik, terima kasih. Seterusnya saya jemput Kuala Kangsar.